Simple touches macam ni yang memberikan. Ini adalah rupa luaran hadapan untuk Honda City Hatchback eHCV RS. Dan ini adalah bahagian belakang untuk Honda City Hatchback eHCV RS. Jom aku tunjukkan bahagian interior pula. Rupa dalaman kereta ni bagi aku sangat sporty dengan adanya kemasan berwarna merah di sekeliling interior ini. Dekat kerusi ni ada jahitan warna merah, dekat knob gear ada warna merah, steering ni pun ada warna merah, dekat dashboard ni pun ada merah. Lagi satu yang aku nak highlightkan ialah tombol-tombol aircon ini, di mana kalau korang boleh dengar, oh, puas. Dan satu lagi untuk knob suhu, kalau korang naikkan, turunkan, ada color yang bertukar-tukar. Simple touches macam ni yang memberikan perasaan kualiti yang sangat bagus. Ini adalah rupa untuk mereka yang berketinggian 6 kaki berada di bahagian belakang Honda City Hatchback. Headroom masih ada, banyak lagi space untuk kaki siap boleh mengunjuh. Dekat belakang juga ada corong aircon dan 2 charging port USB Type-C. Sementara itu kat belakang ni juga ada 2 poket simpanan. Dekat sebelah sini ada cup holder yang sangat dalam. Harga Honda City Hatchback eHCV RS ni bermula RM112,900. Dan pada pendapat aku, harga ini sebenarnya adalah agak fair sebabkan ia datang dengan sistem Honda Sensing yang lengkap dan perkhidmatan yang korang akan dapat daripada powertrain hybrid eHCV ini sendiri.